Dalam kehidupan seorang ibu, tiada yang lebih diharapkan selain melihat anak membesar dengan sihat, ceria, dan mampu berkongsi cerita tentang dunia mereka sendiri. Namun realiti tidak selalu seindah harapan. Ada ibu bapa yang diuji dengan perjalanan yang jauh lebih kompleks membesarkan anak istimewa, khususnya anak autisme. Baru-baru ini, penyanyi terkenal Sheila Amzah membuka hati dan berkongsi pengalaman peribadinya sebagai ibu kepada anak autisme. Perkongsian itu bukan sahaja menyentuh hati ramai, tetapi turut membuka mata masyarakat tentang realiti sebenar kehidupan keluarga yang mempunyai anak dalam spektrum autisme. Semuanya bermula apabila seorang ibu berkongsi luahan di platform Threads. Dalam luahan tersebut, beliau meluahkan rasa sebab sebagai ibu kepada anak perempuan autisme yang tidak mampu berkomunikasi seperti kanak-kanak lain. Anaknya tidak dapat bercerita tentang apa yang berlaku di sekolah. Tidak mampu berkongsi pengalaman harian seperti anak-anak normal seusianya. Dan tidak dapat berbual panjang seperti hubungan biasa antara ibu dan anak. Bagi sesetengah orang, perkara ini mungkin nampak kecil. Namun bagi seorang ibu, ia adalah satu kehilangan yang sukar dijelaskan, kehilangan dialog kecil yang selalu mengikat kasih sayang antara ibu dan anak. Setiap hari menjadi satu usaha untuk memahami apa yang anak cuba sampaikan, walaupun tanpa kata-kata yang jelas. Ia adalah dunia yang penuh kesabaran, penuh harapan, tetapi juga syarat dengan emosi yang sukar diungkapkan. Luahan itu mendapat perhatian ramai netizen yang turut tersentuh dengan realiti tersebut. Ramai ibu bapa lain yang melalui situasi sama turut berkongsi sokongan dan kata-kata semangat. Perkongsian tersebut kemudian menarik perhatian Sheila Amzah atau nama sebenarnya Nur Shahila Amir Amzah. Sebagai seorang ibu kepada anak autisme, Sheila bukan sekadar memahami, tetapi turut merasai perjalanan yang sama. Dalam responsnya, Sheila berkongsi satu kenyataan yang cukup mendalam bahawa ibu bapa kepada anak autisme seakan-akan ditakdirkan menjadi narator sepanjang hayat. Ungkapan itu membawa maksud yang sangat besar. Ibu bapa bukan hanya menjaga, tetapi juga menjadi penterjemah kepada dunia anak mereka. Mereka perlu menjadi suara kepada apa yang tidak mampu diungkapkan, menjadi penghubung antara anak dan dunia luar. Bagi Sheila, peranan ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia adalah satu amanah yang perlu dipikul dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sheila turut berkongsi sedikit tentang anaknya, Sid Wise, yang berada dalam kategori autisme tahap 1. Salah satu perkara yang dialami Sid ialah ekolalia. Ekolalia ialah keadaan di mana seseorang mengulang perkataan atau ayat yang didengar. Walaupun bagi orang luar ia mungkin nampak seperti perkara biasa, dalam dunia autisme ia adalah sebahagian daripada proses perkembangan komunikasi. Menurut Sheila, keadaan ini sebenarnya menjadi salah satu faktor yang membantu Sid mula bertutur dan memahami bahasa komunikasi dengan lebih baik. Setiap perkataan yang diulang bukan sekadar bunyi kosong, tetapi satu langkah kecil ke arah pemahaman. Dari hari ke hari, anaknya mula menunjukkan perkembangan walaupun perlahan. Bagi seorang ibu, setiap kemajuan kecil adalah satu kejayaan besar. Setiap perkataan baru yang disebut, setiap pemahaman kecil yang ditunjukkan, semuanya membawa harapan yang tidak ternilai. Ungkapan narator sepanjang hayat yang dikongsi Sheila Amzah benar-benar menggambarkan realiti ramai ibu bapa anak autisme. Mereka bukan sekadar membesarkan anak, tetapi juga menjadi suara kepada kehidupan anak tersebut. Setiap situasi perlu diterangkan. Setiap emosi perlu dibantu untuk difahami. Setiap tindakan perlu ditafsirkan. Contohnya, apabila anak menunjukkan rasa tidak selesa, ibu bapa perlu meneka dan memahami apa yang berlaku. Apabila anak gembira, mereka perlu membantu menyalurkan emosi itu ke dalam bentuk yang boleh difahami oleh dunia luar. Ia bukan tugas yang sekejap. Ia bukan fasa sementara. Ia adalah perjalanan sepanjang hayat. Namun di sebalik cabaran itu, ada satu perkara yang tidak pernah hilang, kasih sayang yang mendalam antara ibu dan anak.
Walaupun tanpa kata-kata yang lancar, hubungan itu tetap wujud dalam bentuk yang paling tulus. Tidak dapat dinafikan, perjalanan ini turut menguji emosi seorang ibu. Ada hari yang penuh kekuatan, ada hari yang dipenuhi air mata. Melihat anak tidak mampu bercerita seperti kanak-kanak lain boleh menimbulkan rasa sedih. Namun pada masa yang sama, setiap perkembangan kecil membawa rasa syukur yang besar. Ada ibu bapa yang mungkin menyalahkan diri sendiri. Ada yang merasa lelah dengan perjalanan panjang ini. Namun pada akhirnya, mereka tetap bangkit kerana cinta kepada anak tidak pernah berkurang. Sheila sendiri melalui pengalaman ini dengan penuh kesedaran bahawa setiap anak mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Dalam dunia autisme, ekolalia sering disalah faham. Namun hakikatnya, ia adalah sebahagian daripada proses pembelajaran bahasa. Bagi Setwise, ia menjadi jambatan awal untuk memahami komunikasi. Walaupun tidak sempurna, ia membuka ruang untuk perkembangan yang lebih baik. Sheila melihatnya bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai langkah kecil ke arah kemajuan. Dan di sinilah kekuatan seorang ibu diuji melihat sesuatu yang orang lain anggap kecil, tetapi bagi dirinya ia adalah satu keajaiban. Dalam perkongsiannya, Sheila turut menitipkan doa kepada semua ibu bapa yang melalui perjalanan yang sama. Beliau berharap agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan kemudahan dalam membesarkan anak-anak istimewa. Sheila juga berharap agar suatu hari nanti, mereka dapat merasai detik-detik kecil yang membawa kebahagiaan besar seperti melihat anak mula memahami, mula bercakap dan mula berinteraksi walaupun sedikit demi sedikit. Setiap usaha ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun perjalanan itu panjang, hasilnya akan tetap memberi makna. Kisah ini mengingatkan kita bahawa anak autisme bukanlah kekurangan, tetapi mereka adalah individu dengan cara tersendiri untuk memahami dunia. Dan ibu bapa mereka adalah insan luar biasa yang setiap hari belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat dan lebih memahami. Perkongsian Sheila Amza bukan sekadar cerita selebriti. Ia adalah suara bagi ramai ibu bapa di luar sana yang mungkin tidak selalu didengari. Di sebalik setiap anak istimewa, ada kisah cinta yang luar biasa. Dan di sebalik setiap senyuman kecil mereka, ada perjuangan besar seorang ibu dan ayah yang tidak pernah berhenti berharap. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan dan perjalanan kita semua.